Saya nak tampilkan bersama-sama dengan anda semua tanda penghargaan atas sokongan barisan-barisan pelakon, pengarah dan juga penerbit untuk filem Pewaris Susuk. Kita berikan tepukan. Silakan. Dan terus dah sampai Alia Ima dan Cik Puan Sarimah Ibrahim. Bersama dengan penerbit dan juga pengarah untuk Pewaris Susuk. Datuk Syamul, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khabar? Okey ke? Okey. Terima kasih kerana memberi sokongan untuk filem Pewaris Susuk. Filem ni dia penuh dengan plot twist yang semua orang tak boleh nak agak kan. Cik Puan Sarimah Ibrahim, silakan. Terima kasih ya. Thank you so much. Kami menghargai penonton-penonton seperti anda semua. Thank you kerana datang beri sokongan. Filem ni bukan kisah seram yang biasa, yang klise. I'm sure you agree. Dia lain sikit. Alia Iman, silakan. Alright, Assalamualaikum semua. Terima kasih. Suara hilang. Suara saya hilang. Lupa nak pakai susuk tadi. Okey. Okey, terima kasih sangat-sangat sebab datang tengok cerita ni. And bagi saya, this is one of my big achievement juga sebab first baby saya dan dapat berlakon dengan barisan pelakon yang sangat-sangat hebat. Cerita ni, dia bukan typical horror movie. Dia kisah sebenar apa yang tengah jadi dalam dunia sekarang ni kan. Tuan pengarah kita. Saya Faizal Nazaman. Okey, terima kasih sudi datang hari ni. Ni kira filem first baby saya. Penerbit kita, silakan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih sebab support filem lokal kita. Ni pun macam kita pun first time, saya pun first time buat filem daripada Anomaly Media. Saya sangat yakin dengan story. Jadinya bila saya bawa story tu jumpa Datuk Rosham, Cik Puan Sarimah Ibrahim dengan Alia, diorang sangat-sangat kata bagus story ni. Berkualiti lah untuk penonton tengok dari segi plot dan penceritaan. Thank you semua untuk support. Thank you. Yes. Okay, terima kasih untuk yang dah support filem kami. Semoga korang boleh semoga semua enjoy lah movie ni. Terima kasih. Yes. Okey, sekali lagi berikan tepukan. Oh no, 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 no.